Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat berpuasa. Jelas suara saya? Sorry, I tried to contact you. Right? Tak dapat pun apa-apa DM. Suara saya jelas ke? Saya bersiaran daripada sebuah kafe yang mana jauh daripada menara ilham. Aduh. Sihat tuan-tuan Jadi YouTube tak masuk. Aduh. YouTube tak masuk. Tak masuk YouTube. Nanti saya upload lah dalam YouTube. Sebab saya kat kafe ni ada lebih kurang 1.5 jam saja. Salam dari Tanjung Karang. Terima kasih yang hadir. Saya ada masa pagi ni 1.5 jam je. So kerja dah siap. Sementara nak habiskan 1.5 jam kita bersembang-sembang. Bagi sinopsis kes Rafizi dan Invoke boleh? Boleh. Tapi selepas saman difailkan lah. Tuan-tuan, baik. Sebenarnya saya nak mulakan pagi ini dengan satu topik yang berat, tapi penting untuk kita ambil perhatian dan kita sebar-sebarkan. So before tu maintain suara saya jelas dia bermula daripada hari Khamis, Jumaat. Memang saya penuh bicara 2 hari tu. Suara pertama raya puasa pertama, puasa kedua tu saya terlibat dengan perbicaraan pagi dan petang. Tapi dalam hari sebelum tu, beberapa hari sebelum tu saya didatangi oleh satu keluarga yang mana anak remaja dia baru lepas habis SPM ditangkap SOSMA. Sebab itu ada yang tanya kenapa saya tak live malam puasa dan sebagainya. Saya duk kalut dengan kes emergency kes tu. Baik, budak usia 17 tahun ditangkap SOSMA. Kenapa tuan-tuan? Saya difahamkan kerana dia membeli sebuah buku daripada Shopee pada 2 tahun yang lepas. So family dia datang dalam keadaan yang blur, yang clueless, tak tahu apa nak buat. Cuma saya nak bagi tahu betapa pentingnya untuk tuan-tuan ambil berat dan ambil perhatian apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini. Di saat tuan-tuan dan puan-puan menyambut puasa dengan tarawih di masjid apa semua, ada satu kes dan saya rasa ada banyak tangkapan yang melibatkan kanak-kanak di bawah umur. Alright? So this is the point yang mana lebih kurang sebulan, hampir sebulan yang lepas kejadian di Penang, tangkapan kanak-kanak berusia 16 tahun. Jadi Saifuddin, Menteri
Menteri KDN ada mengatakan bahawa uh, dia akan menyelidik, dia akan mengkaji kes tu dan sebagainya. Tuan-tuan, benda ni dia datang dalam keadaan adanya desakan sekian lama dan respon positif daripada KDN yang akan mengkaji balik undang-undang ataupun Akta Sosma ini. Dan saya menyatakan komitmen yang diumumkan oleh Menteri KDN itu dia datang bersama dengan tangkapan-tangkapan baru, termasuklah klien saya, termasuklah seorang budak 17 tahun ini yang mana melibatkan pembelian sebuah buku di Shopee 2 tahun yang lepas. Nampak tak? Okay. Sebab itu saya mengkritik Saifuddin. Walaupun YB Rafizi memberikan markah baik kepada kepada Saifuddin, Menteri KDN, tetapi saya mempunyai pandangan yang berbeza. Saifuddin ni dia pegang KDN dalam kerangka Zosma, dia tak tahu apa. Dia tak tahu apa, dia cuma di-feedkan skrip. Dia cuma diberikan skrip dan dia baca. Hakikatnya dia tak tahu apa dan dia tak faham. Tuan-tuan, kenapa saya cakap macam tu? Saya nak salahkan PDRM, memang saya tak salahkan sebab mereka mengamalkan ataupun melaksanakan whatever dasar-dasar semasa. Whatever dasar-dasar semasa yang dilaksanakan daripada dulu. Kenapa kita melawan Sosma? Sebab dia mengandungi peruntukan-peruntukan yang jelas mengaruh. Sebagai contoh, tangkapan kanak-kanak berusia 17 tahun kerana membeli buku 2 tahun yang lepas daripada Shopee. So, kita faham Sosma ni adalah undang-undang anti keganasan. Kalaulah dia boleh beli daripada Shopee, maknanya benda tu ada dalam pasaran. Kenapa KDN instead of tangkap orang yang beli, kenapa kau tak rampas je buku-buku dekat dalam pasaran tu? Nampak tak betapa mengarutnya sistem yang berlaku daripada zaman dulu sampailah sekarang. Lepas tu Anwar Ibrahim dan juga Menteri KDN Saifuddin duk melaung-laungkan reformasi dalam KDN. Ini apa kejadahnya? 2 tahun yang lepas, tuan-tuan. 2 tahun yang lepas. Dan apa yang begitu kecemasan, apa yang begitu urgentnya sampai dia ditangkap just 2 hari sebelum bulan puasa untuk kejadian 2 tahun yang lepas. Benda ni tak masuk berita, tuan. Benda ni tak masuk berita pun. Jadi saya melihat benda ni. Ini sebab itu saya selain daripada isu yang lain-lain, tetapi kes yang Sosma ini satu benda yang pada saya mengarut lah. Mengarut sangat-sangat. Itu belum lagi kalau saya nak ulas buku itu tak pernah pun diwar-warkan, tak pernah pun dibuat public awareness bahawa senarai buku 1 sampai 100 ini telah pun diharapkan KDN dan memilikinya merupakan satu kesalahan. Okey, tuan-tuan. Saya cuba sampaikan dengan keadaan yang santai, sebab benda ni berat. Dan Mei 65 ada yang tanya, okey, nama buku ni kalau saya sebut, dia tentang perkataan jihad, tentang perkataan jihad yang mana dalam beberapa tahun ni saya mengendalikan kes Osma ni, tuan-tuan. Tajuk buku tu dia hanya menjadi satu kesalahan apabila dan ketika mana dirampas dan ditangkap untuk siasatan Sosma. Kalau kita tengok berapa banyak tajuk buku-buku bertajuk jihad sama ada di dalam pasaran ataupun dalam library, yang kita sendiri tak tahu benda tu sebenarnya. Ni secara jujur saya pun tak tahu buku tu, sebab tidak pernah diumumkan oleh KDN sebagai buku yang dikatakan sebagai buku keganasan. Okey. Buku tentang jihad itu dalam bahasa Melayu.
bersepah dalam buku dalam bentuk bahasa Inggeris dalam pasaran. Kenapa kau tak rampas pun? Nampak tak? Tuan-tuan, kenapa benda ni berlaku? Kenapa benda ni berlaku? Sebab saya nak bawa tuan-tuan seawal semasa Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dia pernah membuat ulasan berkenaan dengan undang-undang SOSMA, dan dia juga pernah membuat ulasan berkenaan dengan terorisme, keganasan. Salah satu ulasan yang diberikan oleh Anwar Ibrahim adalah pada ketika itu Malaysia perlu memberikan satu definition baru berkenaan dengan apa itu keganasan. Kita Malaysia tidak boleh lagi berkiblatkan Barat dalam menterjemahkan keganasan. Pada masa ini saya sokong. Pada masa itu saya sokong, dan sebab apa tuan-tuan? Sebab sebelum ini bermulanya SOSMA, maka definition berkenaan dengan terorisme diambil daripada Barat. Maksudnya contoh-contoh yang diberikan oleh negara-negara Barat, US khususnya, maka kita ambil dan kita gunakan. Jadi melihat kepada keadaan itu menyebabkan definition yang diberikan sangat-sangat tersasar. Malangnya tuan-tuan, sampai sekarang tak ada yang kita dengar. Kalau tuan-tuan ada dengar, tuan-tuan kongsikan kepada saya. Tetapi setakat ini, daripada dia dilantik sebagai Perdana Menteri, diumumkan untuk redefine terorisme itu, sampai sekarang tak ada apa yang berlaku. Dia cuma umumkan, kemudian kita tak nampak apa action ataupun apa hasil daripada pengumuman itu. Dan benda ini dia tak nampak pada masa itu, sebab dia tengah seronok umum. Dia umum sana, umum sini. Selepas 3 tahun baru kita nampak pengumuman kau itu hanyalah satu pengumuman kosong. Jadi bolehlah dengan ini saya mengumumkan Anwar Ibrahim menjadi bapa pengumuman Malaysia. Okey? Itu tak campur lagi dengan dia umum macam-macam perkara, lepas tu dia U-turn. Bila dia U-turn tu, dia kata apa? Ini menunjukkan kerajaan mendengar komen dan kritikan rakyat. Aduh, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, moral of the story yang saya nak kongsikan adalah tuan-tuan nak tak nak, bila mana kita berada dalam keadaan undang-undang yang sangat fragile, kita tak tahu. Tuan-tuan tengok handphone anak tuan-tuan masing-masing, grup telegram apa yang dia masuk, tuan-tuan pun boleh, sebab dalam kes-kes tertentu yang duduk dekat dalam grup tu pun kena tangkap. Ini kegilaan yang sedang melanda kita. So tuan-tuan bayangkan, duduk dalam bilik 10x5, keluasan dia 10x5 kaki saja, lampu dipasang 24 jam, ada setengah bilik yang ada aircon dan ada yang tak ada aircon. Duduk hanyalah berlandaskan kayu semata-mata. Okey, untuk kesalahan apa? Kesalahan 2 tahun lepas dia beli buku melalui Shopee, yang buku itu berlambak dalam pasaran. Sebab itu saya melihat, ditambah pula dengan isu Azam Baki dan sebagainya, kita melihat slogan reformasi yang disebut, yang dilaung-laungkan, pada saya hanyalah retorik saja. Retorik semata-mata. Hakikatnya saat kita bebas di sekarang ni bersembang, ada anak-anak 17 tahun, 16 tahun ditangkap di bawah SOSMA. Ketika mana Menteri KDN mengumumkan akan ada pindaan-pindaan dalam peruntukan Akta SOSMA, secara khusus berkenaan dengan jaminan-jaminan yang boleh diberikan. Ini sangat menyedihkan, tuan-tuan. Kenapa? Sebab semasa Anwar Ibrahim dalam penjara, dia telah memberikan janji kepada keluarga mangsa SOSMA untuk menghapuskan undang-undang draconian ini yang bernama SOSMA. Ini saya tahu secara direct.
keluarga Sosma datang jumpa saya dan saya sendiri diarahkan pada ketika itu oleh pimpinan parti PKR untuk membuat satu kajian berkenaan dengan Sosma, peruntukan mana yang perlu dipindah. Saya buat dan saya serahkan malang sampai sekarang. Sampai sekarang tuan-tuan. Janji tinggal janji. Bila mana saya mengatakan macam ni tuan-tuan, dia boleh seronok macam ni lah sebab dekat dalam ni tak ada ramai orang. Kalau ada aku tak boleh cakap macam ni. Bila mana saya mengatakan macam ni, saya tidak mengatakan undang-undang untuk keselamatan itu perlu dihapuskan sepenuhnya. Saya tak kata begitu tuan-tuan. Okey, saya tak minta benda tu. Maknanya kita undang-undang ni perlu dihapuskan, tak. Tapi antara benda gila dalam Sosma ada dua perkara tuan-tuan. Okey. Kalau tuan-tuan tanda tangan apa-apa juga dokumen, yang mana tuan-tuan sebenarnya tak nak pun tanda tangan, tapi bila tuan-tuan tanda tangan, maka dokumen itu akan diterima oleh mahkamah secara mandatory sebagai bukti. Okey, ini yang pertama. Selain daripada dokumen yang tuan-tuan ada tanda tangan, apa juga kata-kata tuan-tuan akan diterima sebagai bukti. So ini gila tuan-tuan. Ini akta gila. One of peruntukan tu ada dalam akta ni yang disambung daripada kerajaan sebelum ni dan masih diamalkan oleh kerajaan, oleh Perdana Menteri yang kononnya melakukan reformasi dan menentang pada satu masa ketika dulu undang-undang Drakonia. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan duduk dalam bilik 10x5, lampu dipasang sepanjang masa, tuan-tuan tak tahu siang ataupun malam. Aircon kadang-kadang dipasang 24 jam. Tuan-tuan tak dengar apa-apa dekat luar selama 30 hari. Kalau tuan-tuan merukuk, kalau orang yang merukuk dalam tempoh 30 hari duduk dalam aircon, apa akan jadi pada tuan-tuan? Saya katakan orang yang normal akan menjadi gila tuan-tuan, akan jadi wank. Bila dibawa keluar, ada 5-6 orang, ada 10 orang brainwash tuan-tuan seorang-seorang. 10 lawan 1. Dengar, pagi sampai petang. Tuan-tuan akan jadi gila. Tuan-tuan tak ada pilihan untuk tidak mahu menandatangani apa-apa juga dokumen. Nampak tuan-tuan? So ini tak jauh beza dengan ISA. Lebih baik kau tangkap, kau pergi penjara kan jadi terus. Tak jauh beza tuan-tuan. Kalau tuan-tuan merokok, duduk dalam bilik aircon selama 25 hari. Rokok tak dapat, cukup rokok. Ni bila saya cakap macam ni, jangan kata aku promote rokok tak. Bukan apa tuan-tuan, ceplos ni memang benak-benak. Dia tak boleh nak faham apa kita cakap. Okay? So ini yang kita katakan reform. Di mana reform ni? Dan dalam kes sekarang ni, ada banyak tapi tak dimaklumkan kepada media. Salah seorang ni adalah klien saya. Kanak-kanak usia 17 tahun ditangkap dalam keadaan dia tak tahu apa. Saya jumpa dia, saya tanya dia, polis bagi tahu tak kau? Kenapa kau ditangkap? Polis tak tahu apa-apa. Polis tak bagi tahu apa-apa. Dokumen pun yang dia sign, dia tak tahu apa dokumen dia sign. 17 tahun just baru habis SPM. Kita nampak tak? So, ini saya nak rumuskan sebagai satu senarai KPI yang dia akan dibuat, yang akan digunakan, akan diumumkan oleh KDN, akan digunakan, akan dijual sebagai modal oleh Anwar Ibrahim. Kononnya negara kita berada dalam keadaan aman dan selamat. Tak ada tuan-tuan. Okay? Tak ada beza. Jadi tuan-tuan, again, saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, saya akan balun terus sebab Akta Draconian ini merupakan tunjang kepada perjuangan Anwar Ibrahim. Bila mana dia merasakan, bila mana dia sendiri melalui series of orang cakap penindasan kezaliman melalui akta-akta Draconian. Tapi malang ni bila dia naik, apa yang berlaku tuan-tuan? Ada yang tanya pada saya, ada yang berkata kepada saya, so kau menyesal ke sokong Anwar? Dulu kau beria je. Dia begini tuan-tuan.
Dalam perjuangan, kita memperjuangkan agenda perjuangan. Kita tak memperjuangkan susuk tubuh. Okay? Dulu kita lari di dataran. Dulu kita kena sembuh dengan FRU. Dulu kita kena tembak dengan gas pemedih mata. Sambil menjejek-jejek air mata. Kerana agenda perjuangan yang dibawa oleh Anwar Ibrahim. Kalau pada hari ini, Anwar Ibrahim duduk dekat dataran dan melaungkan reformasi, saya percaya takkan ada dah rakyat akan turut serta dengan dia. Okay? Ini kena faham, tuan. Sebab itu kita kena jelas, kita perlu beza, kita bukan pentaksub PAS. Apa juga yang disebut oleh pemimpin, itulah yang kita lakukan, kerana mereka itu sangat taksub dengan kepimpinan individu. Kita bukan begitu, tuan. Baru di awal tadi saya mengatakan bahawa dalam memberikan markah prestasi kepada Menteri KDN, YB Rafizi memberikan markah baik untuk Menteri KDN. Tapi saya berbeza pandangan. Sebab kita tak taksub pada tubuh badan YB Rafizi. Okay? So kita bebas. Tetapi perjuangan yang dibawa oleh YB Rafizi kita sokong. So, kalau tanya saya, 27 tahun perjuangan selama ini, Anwar Ibrahim itu hanyalah sebagai subjek. Hanyalah sebagai subjek yang menjadi kata orang pada masa itu kepada apa ni kita katakan sebagai individu yang bila kita sebut sebagai berlakunya kezaliman, maka kita kena sebut siapa yang dizalimi. Maka Anwar Ibrahim itu dizalimi pada masa itu. Ini yang kita katakan sebagai perlu dibezakan. Yang sekarang ini kita menentang Anwar Ibrahim bukan kerana namanya Anwar Ibrahim, tetapi kerana prinsip dan dasar dan dirinya telah pun berubah daripada dulu. So, sangat obvious dalam contoh dalam kes Azam Baki. Telah sangat-sangat jelas. Boleh tuan-tuan berat topik ni. Saya bagi yang sebelah pagi ni. Selalunya malam kan. Selalunya malam. Kita tengok tuan-tuan, bagaimana naratif dalam kes Azam Baki yang dikemukakan oleh Anwar Ibrahim dan juga kerajaan. Fokus yang diberikan, naratif yang dimainkan untuk masyarakat umum adalah bahawa konon-kononnya Azam Baki ini memiliki saham dan itu adalah isu-isu terpencil. Itu hanyalah kes-kes pentadbiran sahaja. Walhal yang didedahkan oleh Bloomberg, yang dihuraikan dengan kata orang yang dihuraikan dengan teliti oleh YB Raf itu adalah kes di sebalik pemilikan saham itu. Kalau nak siasat seseorang pegawai tertinggi agensi kerajaan, ada share dan sebagainya, itu tak perlu tubuhkan jawatan kuasa khas. Itu tak perlukan untuk kerajaan tubuhkan jawatan kuasa khas. Tak perlu, tuan-tuan. Kita hanya perlu, contoh KSM ataupun KSU, hanya perlu tulis surat saja, sama ada Azam Baki membuat deklarasi ataupun tidak berhubung dengan saham itu. Tak perlu jawatan kuasa, tuan-tuan. Jawatan kuasa yang kita nak tubuhkan ini adalah untuk menyiasat apa di sebalik pemilikan saham itu. Betul. Ini 65. Yang lebih concerning adalah corporate mafia. Exactly. Yang perlu disiasat adalah sejauh mana penglibatan Azam Baki dan juga SPRM berhubung corporate mafia yang didedahkan oleh Bloomberg. Ini memerlukan jawatan kuasa khas untuk menyiasat. Malang ni tuan-tuan boleh baca berita, boleh baca, tengok. Yang dimainkan naratif oleh kerajaan adalah kerajaan akan menubuhkan jawatan kuasa khas untuk menyiasat berhubung dengan pemilikan saham. Ini kelakar, tuan-tuan. Ini kelakar. Komen daripada Yahoo. Dulu bukankah dia cakap saham tu adik dia punya? Itu saham lain.
Sekarang ni dah kantoi, dia tak boleh gunakan nama saham, dia tak boleh katalah pula adik dia punya lagi. Kan? Ini pendedahan ataupun pengkantoian ketiga berkenaan dengan azam baki tentang saham ini, tuan-tuan. Dan pendedahan kali ketiga ini, melibatkan corporate mafia yang dikatakan bagaimana corporate mafia di sebalik SPRM memaksa syarikat-syarikat pemilikan saham tertentu untuk mengauk keuntungan tertentu. Ini yang perlu kita siasat, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok betapa naratif kata orang, naratif yang dimainkan oleh kerajaan untuk memperbodoh-bodohkan rakyat. Okay? So, tuan-tuan tengok dalam konteks ini, Anwar Ibrahim yang berada pada hari ini, yang berdiri sebagai Perdana Menteri, bukanlah Anwar Ibrahim yang kita kenal dulu, yang begitu lantang, yang begitu konsisten memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Bukan, tuan-tuan. Yang berubah itu Anwar Ibrahim, bukan kita. Yang berubah itu Anwar Ibrahim, bukan kita. Okay, tuan-tuan? So, kalau nak kata setakat, saham itu adik saya punya, saham yang ini pula kali ini, saham ni bini kedua saya, saham yang sebelum itu, mak mertua saya, itu tak perlu siasat. Simple untuk tanya, kau declare ke tak? Itu saja. Sebab itu, tuan-tuan, bila Nurul Izzah buat statement semalam, buat video, kemudian dilaporkan dalam media-media, saya tak berapa happy. Sebab apa, tuan-tuan? Dan saya tak rasa happy pun. Sebab tuan-tuan tengok apa yang dia sebut dan apa yang dilaporkan, tidak lebih sekadar menyokong naratif yang dimulakan oleh Anwar Ibrahim dan kerajaan Malaysia terhadap azam baki. Dia hanya sentuh tentang saham, siasat azam baki. Polis kena siasat azam baki tentang pemilikan share. Don't kill the messenger. Itu saja. Itu saja, tuan-tuan. Ini pada saya, macam saya katakan kan, kau cuma buat statement setelah kau menghilang berapa bulan, duduk dalam gua mana, of course lah. Gua tak sama macam gua kita lah. Keluar pagi, balik petang untuk mencari sesuap rezeki. Kan? Gua kau ni entah gua memang kelas eksekutif, kelas kayangan. Tiba-tiba kau muncul, kau cakap, polis perlu siasat azam baki tentang pemilikan saham. Ini kelakar. Kalau kau tak sebut pun rakyat dah tahu lama dah. Rakyat dah turun demo dah. Dan rakyat pun jelas. Yang perlu disiasat itu adalah tentang corporate mafia ini tadi, yang duduk di sebalik SPRM. SPRM bekerjasama dengan corporate mafia ini, yang menyentuh tunjang kepada pentadbiran ekonomi dan pentadbiran negara. Ini isu dia, tuan-tuan. Jadi, masa saya bicara semalam, pagi petang, sambung lepas Jumaat tu, sambil-sambil tu saya tengok, saya nak gelak je. Kan? Saya rasa saya nak gelak. Sebab apa? Apa yang diumumkan ataupun apa yang dikomen, diulas oleh Nurul Izzah ini tak lebih sekadar penyambung naratif yang dimulakan, yang digunakan oleh bapa dia. Tak lebih daripada itu. Cuma beza dia Nurul Izzah Anwar, anak Perdana Menteri, anak Presiden PKR, berbanding dengan ceplos-ceplos berbayar yang lain. Itu saja, tuan-tuan. Saya tak nampak ada nilai dekat situ. Jelas tak, tuan-tuan? Betul ke suami Izzah terpalit sama? Well, kita perlu siasat. Kita perlu siasat apa di sebalik pemilikan saham. Nampak tak? Dalam podcast YB Raf malam tadi, dia ada sebut juga bagaimana tentang individu-individu yang dilantik ini semua adalah individu-individu yang akan melaporkan balik kepada Anwar Ibrahim. Dia jadi macam mana? Kata-kata Abang Mat, Presiden PAN, kan? Kata-kata Abang Mat dulu satu masa, Najib kepada Najib. Sekarang samalah. Sama, tuan-tuan. Anwar kepada Anwar. Kelakar tak, tuan-tuan? Kelakar lah. Yang menyiasat tu peguam negara. Yang melaporkan tu, peguam negara menjadi pegawai penyiasat, dia laporkan kepada peguam negara. Peguam negara orang yang sama. Lepas tu dia juga melaporkan kepada Anwar Ibrahim. Nampak tak? Kelakar tak?
So dekat mana reformasi dia sekarang? Adakah Izzah ini hanya batu loncatan pada individu tertentu? Batu loncatan dan juga middleman. Batu loncatan dan juga middleman. Itu saya boleh katakan. Jadi tuan-tuan, selain daripada itu, selain daripada kita tengok macam mana pemuda UMNO dah bersuara, pemuda PAN bersuara, DAP bersuara. DAP bukan setakat pemuda, kan? DAP pusat pun dah bersuara. Sebahagian daripada ahli parlimen PKR pun bersuara. Parti politik lain pun dah bersuara. Untuk mendesak Azam Baki direhatkan dan disiasat. Yang tak bersuara siapa tuan-tuan? Pemuda PKR. Dan of course lah, PKR yang di presiden tu tak bersuara. Nampak tuan-tuan? AMK, saya rasa perlu tukar. Jangan jadi ketua Angkatan Muda Keadilan berbenda, sebab suara dia tak dengar ni. Lebih baik tukar. Ketua Angkatan Pasu Bunga ke, kan? Kau tak function. Jelas tak function. So saya nak tanya, untuk tuan-tuan fikirkan, adakah semua pihak yang memberikan pandangan yang selari dengan desakan YB Raf, adakah semua ini dibeli oleh YB Raf? Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan kena tengok kritikan terbaru KJ. Kritikan terbaru daripada KJ yang memberikan bayangan bahawa apa yang berlaku sekarang ini seolah-olahnya Perdana Menteri telah pun bogel. Tetapi orang-orang di sekeliling dia tetap menjilat dan memuja dan memuji dengan mengatakan baju yang dipakai oleh Datuk Seri sangat cantik dan sangat indah. Inilah gambaran yang diberikan oleh KJ kepada Presiden PKR sekarang, kepada Perdana Menteri Malaysia sekarang. Exactly, tuan-tuan. Saya sangat bersetuju dengan rumusan yang dibuat ini. Maharaja Bogel yang disebutkan oleh KJ. Tuan-tuan. So, saya nak tanya, adakah tuan-tuan rasa KJ, Syahril dengan banyak lagi individu-individu dan pihak-pihak lain termasuk DAP, adakah tuan-tuan rasa dibeli oleh Bloomberg, dibeli oleh YB Rafizi? Benda yang mudah untuk kita fikirkan. Kita tengok macam mana Ceplos memainkan naratif. Sekarang ini YB Raf bukan sahaja menjadi baruah ataupun ejen kepada Atuk, kepada Tun Mahathir, tetapi dia juga orang penting di sebalik Bloomberg. Oh, hebat tuan-tuan. Hebat. Kalau dulu Anwar Ibrahim yang dilabel benda ni, Anwar Ibrahim adalah ejen CIA, adalah ejen FBI. Sekarang ini ceplos-ceplos PKR dan ceplos-ceplos kerajaan menggunakan naratif yang sebiji sama macam mana UMNO dulu gunakan terhadap Anwar Ibrahim. Nampak tuan? Sejarah berulang dan skrip yang sama yang kelakarnya sekarang ini kena tepat pada batang hidung Anwar Ibrahim. Semalam juga, tak silap saya semalam, sebab saya pagi sampai petang bicara ni, saya ada up satu gambar ke kemarin, saya rasa kemarin pun 2 hari lepas, saya kongsikan kritikan daripada orang politik lama, Ibrahim Ali, yang mengatakan bahawa tindakan reformasi ataupun keadilan dia mesti ditunjukkan melalui hasil dan tindakan. Dia bukannya pada slogan semata-mata, yang mana saya bersetuju. Bila kita kata kita nak menegakkan keadilan, so rakyat nak tengok tindakan. Bukannya rakyat nak dengar apa yang kau laung-laungkan dekat atas pentas-pentas politik. Nampak tak?
Kalau sembang ni, semua orang boleh sembang. Semua orang boleh sembang. Anwar Ibrahim bapa reformasi. Sekali bila kena dekat orang yang kau lantik, habis bertukar. Bertukar. Daripada utara ke selatan, 180 darjah kau berubah. Nampak tak? So benda ni tuan-tuan, dalam masa yang sama nak tengok betapa murahnya naratif daripada kerajaan untuk menyerang ataupun menyekat kemarahan YB Rafizi. Ini kita tengok bagaimana betapa murahnya naratif yang digunakan, maka dia pun timbulkan perjanjian kerajaan Malaysia dengan UP. Alamak. Aduh, saya rasa saya tak nak ulas benda ni sebab terlalu bodoh, tuan-tuan. Terlalu bodoh. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa saya kata terlalu bodoh? Perjanjian itu ataupun usaha sama dengan itu dimasuki antara kerajaan Malaysia dengan sebuah syarikat yang kita katakan public listed. Tuan-tuan, bila kita kata usaha sama perjanjian yang dimasuki antara kerajaan Malaysia, maka kita kena faham, tuan-tuan, kepalanya adalah Perdana Menteri. Saya ulang balik. Bila mana kita menyebut perjanjian itu dimasuki di antara kerajaan Malaysia dengan usaha sama kerajaan sebuah syarikat antarabangsa, maka bila kita sebut kerajaan Malaysia, yang tertera dalam kepala kita adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri, tuan-tuan. Bila kita sebut saja, ini projek kerajaan Malaysia dan juga syarikat swasta, maka yang kena kita faham adalah itu bahasa lain adalah Perdana Menteri. Menteri-menteri lain, jawatan kuasa lain adalah atas arahan, bertindak atas arahan Perdana Menteri. Nampak, tuan? So, bila mana ceplos-ceplos bongok ini menyerang YB Raf di atas perjanjian itu dan sebagainya, maka dia sebenarnya menyerang Anwar Ibrahim. Dia sebenarnya menyerang Anwar Ibrahim. Nampak tak? Final decision untuk kerajaan Malaysia adalah Perdana Menteri. Kalaulah Anwar Ibrahim ataupun ceplos-ceplos nak menggunakan naratif bahawa perjanjian itu, usaha sama itu memberi keuntungan kepada YB Rafizi kerana benda itu berada di bawah kementeriannya, ini menunjukkan Malaysia berada dalam keadaan yang sangat bahaya kerana kita memiliki Perdana Menteri yang bodoh dan jahil. Faham, tuan-tuan? Malaysia berada dalam keadaan yang sangat bahaya kerana kita ada Perdana Menteri yang bodoh dan jahil membenarkan satu usaha sama yang bernilai bilion ringgit untuk dilaksanakan semasa dia menjadi Perdana Menteri. Sebab itulah YB Raf kata, kalau nak tangkap aku, tangkap. Kalau nak siasat aku, siasat. Tapi jangan lupa tangkap dan siasat juga Perdana Menteri Malaysia, iaitu Anwar Ibrahim. Sebab dialah yang mengetuai benda itu. Aduh. Nampak, tuan-tuan? Benda ini kita kena faham. Dan yang paling penting, tuan-tuan kena faham, bila kerajaan Malaysia membuat satu perjanjian dengan satu syarikat yang lain, dia menjadikan sebagai satu urusan negara. Bila urusan negara, perjanjian yang ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak disediakan dan disaring dan disemak oleh Jabatan Peguam Negara. Nampak, tuan-tuan? Adakah ceplos-ceplos nak mengatakan sekarang Peguam Negara terlibat kerana menyediakan satu perjanjian yang memihak kepada YB Rafizi? Nampak tak? Yang menyediakan perjanjian, yang menyediakan kontrak itu, dia bukan Faizal Rahman Eko, bukan.
Bukannya firm private legal firm mana-mana yang memang kata orang boleh dikaitkan dengan YB Raf. Tak ada. Jabatan Peguam Negara yang menyediakan perjanjian itu, semasa benda itu di peringkat draft dan diserahkan kepada Perdana Menteri untuk mendapat kelulusan, adakah Perdana Menteri tak baca dan tak semak? Nampak tak? So, tuan-tuan tengok ke mana game ini pergi. So, saya nak mengatakan, sama macam Najib, komen daripada Nur. Sama macam Najib, dia PM tapi bila ditanya semua tak tahu. Habis tu yang sign dokumen sama. Exactly. Adakah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dia nak mengatakan dalam perjanjian antara kerajaan Malaysia dengan UMM, dia tak tahu apa-apa, dia datang cuma rasmikan. Kalau itu yang berlaku, saya ulang sekali lagi, Malaysia berada dalam keadaan sangat bahaya kerana kita ada Perdana Menteri yang bodoh dan jahil. Okey, tuan-tuan. So, saya tak risau tentang benda tu. Saya tak risau sebab macam YB Raf kata, pergi tengok balik, pergi cari balik. Siapa yang mempromosikan projek dengan UMM? Siapa yang beria mempromosikan? Bukan ke Tengku Zafrul? Itu melibatkan MITI, satu kementerian yang lain. Adakah benda ini dibuat dalam keadaan diam-diam, semua orang tak tahu? Tak, semua orang tahu. Kalau nak kata tergesa-gesa, saya bersetuju dengan satu perkara. Saya bersetuju dengan satu perkara, Anwar Ibrahim dia memang tergesa-gesa. Tetapi perjanjian itu tidak dilakukan tergesa-gesa. Sebab itu kita tengok podcast pada masa minggu depan, kita tengok siapa yang terlibat dalam mesyuarat-mesyuarat dan apa yang akan didedahkan. Cuma saya percayalah YB Raf aware tentang apa yang boleh didedahkan dan apa yang tak boleh didedahkan. Sebab sekarang ini apa yang berlaku dalam mesyuarat kabinet berkenaan dengan perjanjian UMM itu adalah satu mereka terikat dengan akta rahsia negara yang mana dia tak boleh dedahkan. So saya percaya YB Raf aware tentang benda itu. Sebab apa tuan-tuan? Kita kena faham benda ini muncul di saat kita mendesak siasatan dan tangkapan kata Azam Baki. Jadi mereka sekarang ni tengah pancing YB Raf untuk YB Raf terlepas cakap. Dia pancing YB Raf untuk YB Raf terlepas cakap, tersilap langkah untuk kata orang mungkin menyebut ataupun mendedahkan dokumen ataupun perkara-perkara yang tertakluk kepada akta rahsia. Saya nampak benda ni, saya nampak. So again tuan-tuan, naratif yang dimainkan oleh Ceplos and the gang yang dibayar oleh PKR dan dibayar oleh kerajaan, satu naratif yang murah. Kenapa jadi macam tu? Sebab Ceplos-Ceplos ni ada di kalangan mereka tak ada pendidikan tinggi pun tuan-tuan. Tak ada pendidikan tinggi yang duduk dalam think tank. Ini masalah ataupun reality. Ini reality yang dihadapi oleh kerajaan, termasuklah PKR. Think tank yang mereka ada untuk mengawal naratif media adalah di kalangan mereka ini mereka yang tidak berpendidikan. Sebab itu idea yang diberikan hanyalah bersifat kata orang cut short, shortcut, bersifat sementara, yang mana dia fikir rakyat tak akan berfikir, dia rasa rakyat tak akan fikir dengan mendalam. Kalau YB Raf kena tangkap, kalau YB Raf dituduh kerana perjanjian Malaysia dan juga UMM, maka Tengku Zafrul perlu ditangkap juga, Perdana Menteri kena ditangkap juga, kabinet yang meluluskan itu pun perlu ditangkap. Nampak tak betapa cacar marbanya kerajaan Malaysia di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim? Nampak tak tuan? Use money, betul. Tapi saya bersama tengok malam tadi, memang tak ada apa yang saya rasa YB Raf terlepas cakap berkenaan dengan akta rahsia. Sebab YB Raf pernah disiasat tentang benda ini, akta rahsia ni dia pernah disiasat. Jadi saya rasa YB Raf cukup aware tentang perkara itu. Kod mana pun
Kod mana pun. Dia macam ni tau. Anwar sekarang ni, dia kata, okey, siasat kalau ada bukti, kan? Siasat Raf sebagaimana individu-individu yang lain dia siasat. Tak ke kelakar, kau suruh orang siasat Raf. Tapi kau sendiri mempertahankan Azam Baki. Nampak tak? Kelakar kan? Dan yang lebih kelakarnya, yang kau suruh siasat tu adalah menteri kabinet kau, yang melibatkan satu usaha sama yang mana kau sendiri terlibat dalam meluluskan benda. Tak ke kelakar? Memang kelakar, tuan-tuan. Maksudnya Malaysia sekarang tengah berada dalam keadaan tak stabil ke, bro? Saya jawab, ya, politik Malaysia sebenarnya dalam keadaan tak stabil. Amanah ataupun PAN mendapat tekanan, jangan keluarkan apa-apa statement. Tapi ditekan, okeylah. PAN pusat tak keluarkan statement, hanya pemuda saja. PAN ini bukan saja pemuda. Pusat dia sendiri ibarat ada pun tak memberikan apa-apa makna. DAP pun semalam dah buat statement, kan? DAP ni wayang DAP, tuan-tuan kena faham. Bagaimana Lok mengatakan bulan 7 dia akan bulan 6 dia akan mesyuarat dan dia akan memutuskan sama ada akan tarik diri daripada kabinet ataupun tidak. Ini semua wayang, tuan-tuan. Ini semua wayang. Tuan-tuan kena faham ni. Ini semua wayang-wayang. Bukan. I think customer lain tu. Ya, I think yang pakai tudung tadi. Ya, hujung. Sebab dia duduk situ tadi. Saya sangat kecewa dengan apa yang berlaku tentang PMX, Azam Baki, Mafia Corporate, apa nak jadi ni. Tuan-tuan, ada beberapa nama. Antaranya saya sendiri, Iswadi, tahu exactly what's going on. Tapi saya tengok Iswadi masih lagi tak dedahkan. Sebab kalau dia dedahkan dengan dia ke dalam. Jadi kita tunggu, tuan-tuan. Mafia corporate ini satu benda yang besar dan bukan benda yang baru. Jadi sekarang ini, sebab itu dalam satu podcast Iswadi dia ada sebut, yang Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekarang ni berada dalam keadaan yang corner. Dia dah memang betul-betul tak tahu nak ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dia sangkut, ke kanan pun dia sangkut. Pok Cik Mi, admin dah lama start ke? Saya rasa pukul 10 tadi saya dah start. Tak apa, nanti saya upload dalam YouTube. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut yang bila serangan ataupun satu naratif menyerang YB Ralph dalam keadaan ataupun berkenaan dengan isu yang mana dia pada masa itu menjadi sebahagian daripada kabinet, diluluskan oleh kabinet. Maknanya tuan-tuan, tidak ada satu perkara yang berlaku berkenaan dengan AM itu tidak diketahui dan tidak mendapat kelulusan kabinet, termasuklah ketua eksekutif ataupun ketua kabinet itu sendiri, iaitu Anwar Ibrahim. So saya tak tahu kenapa dan macam mana orang yang kita katakan bijak macam Anwar Ibrahim boleh membiarkan naratif AM ini dimainkan. Saya tak tahu. Yang lebih kelakar, suara hilang. Okey, ada tak suara? Ada balik kot? Ada suara? Okey, suara okey. Alright. Tiba-tiba dia mati pula. Okey, tuan-tuan kena tengok tadi saya berhenti yang mana selepas Datuk Taufik Palsu tu mendedahkan
Okey, ada? Ada tak? Ada Okey. Alright. So, uh, pada masa didedahkan, saya nak kata didedahkan pun saya malu kan. Sebab pendedahan tu adalah tentang satu perkara yang real. Kan? Tentang satu perkara yang real. Bukanlah benda-benda murahan. Jadi bila Datuk Taufik Palsu ni, Datuk Palsu ni keluarkan cerita ni, pada masa tu saya punya komen adalah tak payah saman Taufik ni. Kan? Aku tahulah level mana Taufik ni. Jadi kau saman dia pun. Sia-sia je. Bayar kos lebih tinggi daripada belum tentu dia boleh bayar. And then kalau kata kita menang, kita bankruptkan dia pun tak memberikan apa-apa nilai. Jadi kita biar je lah langau ni berterusan hidup. Kita biarkan. Okay? Dan senyap. Bila isu Azam Baki naik, naik balik isu ARM ni, dan kali ni ditimbulkan oleh NGO-NGO. Satu persoalan saya yang saya nak lontarkan kepada tuan-tuan. Ini adalah perjanjian kerajaan Malaysia dengan ARM. Okay? Macam mana NGO-NGO ini boleh dapat maklumat-maklumat itu kalau tidak diberikan oleh kerajaan Malaysia sendiri? Pada saya sebagai pandangan profesional dan pandangan peribadi, kena siasat daripada mana kau dapat maklumat-maklumat ini. Kenapa tuan-tuan saya cakap macam tu? Sebabnya kerajaan Malaysia, Anwar Ibrahim, benda tu dilaksanakan pada zaman Anwar Ibrahim. Maknanya ada deep state yang pergi bocorkan. Dan seolah-olah untuk sabotaj kerajaan kau sendiri. Tak ke bodoh namanya tu? Tak ke bodoh namanya tu kan? Kita tengok dalam kes 1MDB. Dalam kes 1MDB, dia didedahkan. Antara perkara-perkara yang mula didedahkan adalah di dalam parlimen. Didedahkan dalam parlimen oleh ahli-ahli parlimen. Serentak dengan itu, pendedahan juga dibuat oleh media-media antarabangsa. Wartawan-wartawan siasatan jenayah antarabangsa yang mendedahkan. Nampak tak? Jadi, sekarang ini memandangkan NGO itu yang telah membuat laporan kepada HPRM, itu cumalah kata orang sebagai satu wayang saja. Untuk tiba-tiba HPRM trigger. Sehari selepas laporan dibuat, terus diumumkan. Okey, kita akan siasat. Saya nak cabar NGO ini. Jadilah anak jantan yang bertelur dan berani. Kalau betul kau rasa perjanjian antara kerajaan Malaysia dan ARM itu melibatkan penyelewengan dana bilion ringgit dan memberi manfaat kepada YB RAF, aku cabar kau dedahkan dokumen-dokumen itu sebagaimana pendedahan-pendedahan dibuat. Sama macam 1MDB. Kan? Dokumen-dokumen melibatkan 1MDB didedahkan oleh media antarabangsa dan juga pembangkang pada masa itu. Ini baru gentleman. Jangan menyuruh di belakang Azam Baki SPRM, jangan. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok modus operandi ni, kita dengar ucapan daripada NGO yang pergi buat report, kita pun rasa macam tak sure aku nak gelak ke, nak muntah ke, kan? Sebab kita rasa macam berapa sen kau bayar untuk buat naratif ni? Kan? Dulu pada zaman Najib, yang kita kritik teruk dia, yang mana pada masa itu One Malaysia, kan? Kempen politik One Malaysia itu Najib lantik konsultan yang dikaitkan dengan Israel untuk come up dengan satu naratif untuk sebagai modal politik. Ini normal, mana-mana politician parti dia akan gunakan benda ni. Maksudnya the hired consultant, kau fikir kan apa naratif yang aku nak bawa untuk sebagai naratif politik untuk menambat hati rakyat Malaysia. So Najib dikatakan pada masa itu membayar satu amount yang sangat tinggi untuk mengeluarkan satu Malaysia.
satu slogan Satu Malaysia itu untuk dijadikan kempen Satu Malaysia. Tuan-tuan, berbaloilah. Berbaloilah kalau bayar mahal-mahal dan kita tengok kempen politik tu berkesan. Tapi tuan-tuan, untuk PKR yang menjadi parti kerajaan menggunakan naratif murahan, ceplos-ceplos dan NGO ini, pada saya satu benda yang sangat bodoh. Okay? Sebab itu saya tanya, tak ada ke konsultan lain yang kau boleh bayar untuk fikir dan rancang satu naratif untuk menjulang balik nama PKR dan juga nama Anwar Ibrahim? Tak ada ke? Takkanlah tak ada duit? Takkanlah tak ada duit? Kalaulah semasa pemilihan, semasa percaturan tahun lepas, April 2025, kau boleh bayar 16 juta untuk blok kencing itu, takkanlah nak bayar 1-2 juta mana-mana konsultan untuk mencipta naratif, tak boleh. Tuan-tuan dapat tak apa yang point saya sampaikan? Dia jadi sangat kelakar, tuan. Perdana Menteri semasa era pentadbiran dia melihat bagaimana ceplos-ceplos PKR dan juga ceplos-ceplos amanah menyerang satu projek yang dia dulu terlibat dan meluluskan. Dua elemen. Dia ada maklumat dan dia juga yang meluluskan. Tak kegila namanya. Tak, kenapa? Sebab itu saya kata bodoh dan jahil tadi. Okey, ada yang komen, ini kerja Fauziah Saleh. Okey, tuan-tuan. Sebut pasal Fauziah Saleh ni, Fauziah Saleh ni kan. Semalam dia buat ada satu berita keluar yang mengatakan siasatan terhadap YB Rafizi akan dilakukan hanya sekiranya ada aduan dibuat terhadap YB Rafizi. Saya dedahkan satu perkara lah. Sebab saya bila ada yang order, bila ada yang menempah, aku akan tunaikan permintaan kau. Saya bagi contoh dulu kan. Ada ramai datang dekat saya nak saman defamation orang kan. Dia kata dia telah difitnah dan sebagainya, jadi dia kata dia nak saman. Saya cakap, kebanyakan jawapan yang saya berikan tak berbaloi kau nak saman. Kau biarkan je. Macam ceplos-ceplos tu kan. Bukan setakat, bukan baru-baru ni dia fitnah kita macam-macam. Tapi saya cakap tak berbaloi untuk saman. Baik. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab ada benda yang kadang-kadang tak berbaloi untuk dilayan. Tetapi ada ketiganya yang menjadi satu kerugian kalau kita tak layan. Antaranya apa dia tuan-tuan? Antaranya menjadi satu kerugian sangat besar kalau saya tak layan apa yang disebut oleh Fauziah semalam. Tuan-tuan, ini tuan-tuan kena buat, kena cari bahan sikit, kena tengok TikTok saya. Saya ada 3 akaun, kena tengok dalam tu. Bagaimana saya dedahkan, saya mendedahkan percaturan blockchain, blok kencing ni pada tahun yang lepas. Pada masa itu, April, Mei, saya yang mendedahkan bagaimana satu komplot untuk menjatuhkan YB Rafizi telah pun berjalan semenjak tahun 2024. Ada 15 poin yang saya keluarkan. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube saya pun macam mana perancangan jahat itu digunakan melalui sistem yang dikatakan blok kencing. Tuan-tuan, pada masa itu saya mendapat satu panggilan daripada satu individu yang berpengaruh mengatakan bahawa dia mendapat arahan daripada pimpinan PKR untuk membuat satu laporan rasmi kepada saya. So saya pun tanya. Saya cakap, okey, laporan rasmi ni untuk apa? Dia cakap sebab saya memburuk-burukkan parti berhubung pemilihan yang saya katakan sebagai satu penipuan dan percaturan. Dan dia tanya saya, dia call saya, dia cakap aku bagi tahu kau ni supaya kau tak terkejut. Dan saya pun cakap, dia tanya saya, kau macam mana?
Dan saya cakap, aku okey je, kan? Kau nak buat report, kau buatlah report. Aku tak ada masalah. Tambahan pula, kau telah pun mendapat arahan. Mendapat arahan orang penting parti untuk membuat laporan kepada Faizal Rahman. So, saya cakap, kau buat penilaian dan teruskan benda. Jadi, tuan-tuan, adalah 2-3 orang membuat laporan rasmi kepada saya. Jadi, antara individu-individu yang pada masa itu juga mendapat surat adalah beberapanya, dan saya antara salah satu dia. Tapi saya tak pernah dapat surat. Ada pada masa tu yang memang surat telah pun ditandatangani, kemudian ditarik pada saat-saat akhir. Nak menjadikan cerita, daripada tahun lepas sampai sekarang, saya tak pernah mendapat apa-apa surat. Saya tak pernah mendapat apa-apa show cause letter yang dikeluarkan oleh Fuziah ni, saya tak pernah dapat. Walaupun memang mesyuarat parti mengatakan surat itu ada yang ditujukan kepada saya. Dan tuan-tuan, ada 3 meeting yang terakhir dalam meeting dalaman, meeting bulanan pusat. Nama YB Rafizi telah disebut-sebut dan telah pun dibincangkan untuk tindakan diambil. Sehingga kepada satu tahap dibincangkan untuk dibuang Rafizi ini daripada PKR. Antara nama-nama yang disenaraikan selain daripada YB Raf itu adalah nama manusia bernama Faizal Rahman. Antara nama lain yang ada adalah nama Iswadi Murni. Tapi cuma Iswadi itu dia dah keluar dulu. Dia keluar dulu sebelum dia dikenakan apa-apa tindakan. Saya nak kata, Fuziah, sebagai institusi agung, janganlah menipu. Tak baik menipu bulan puasa ni. Tak baik menipu. Sememangnya kita tahu aduan telah pun ada terhadap YB Rafizi, aduan telah pun ada kepada aku, kita tahu. Cuma korang yang masih tak berani nak buat decision. Saya ni tuan-tuan tak ada nilai lah, sebab aku cuma ahli biasa, kan? Kau buang pun tak ada masalah, kau tak buang pun tak ada masalah. Ahli biasa, kan? Apalah sangat, tak ada nilai. Tapi YB Rafizi ni sangat besar nilai dia. Sebab itulah korang tak berani nak buat apa-apa tindakan. So, jangan goreng kepada media, jangan goreng kepada orang ramai yang konon-kononnya tidak ada apa-apa aduan terhadap YB Rafizi. Kau jangan goreng. Kalaulah aku ni orang biasa, ada lebih kurang 3 ke 5 aduan, takkanlah YB Rafizi tu tak ada report terhadap dia. Dan kalaulah tak ada report, kenapa dibincangkan? Apa tindakan yang kita nak ambil kepada dia? Sampai tuan-tuan, dalam mesyuarat PKR ini, dikatakan bergaduh, keluarkan dalil macam-macam. Kenapa? Yang ini kata kena buang, yang ini kata kena ni, yang seorang ni bangkit memberikan dalil, kita kena pertahankan YB Raf, jangan dibuang dan sebagainya. So, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nampak adalah wayang. Adalah wayang. Sebab itu kita dah muak dengan wayang ni. Kenapa tuan-tuan? Wayang itu kalau nak buat, biarlah parti-parti lain. Biarlah parti-parti yang tak pernah bagi tahu, yang tak pernah menjadikan keadilan dan kebenaran sebagai perjuangan dia. Tapi sebagai parti yang menjual slogan kebenaran, keadilan, kalau kau buat wayang, nampak sangatlah dah tak ada modal. Dah tak ada modal nak dipersembahkan kepada rakyat. Dah tak ada modal untuk ditunjukkan kepada rakyat. PKR masih lagi relevan. PKR masih lagi sebuah parti yang menjalankan dan menegakkan kebenaran. Okey, itu komen saya untuk Setiausaha Agung. Ada yang minta saya ulas. So saya ada baki lebih kurang 15 minit. Saya sentuh sikit. Saya sentuh sikit. Tuan-tuan, dia orang bantai saya, dia bantai Iswadi, dia bantai Daniel, dia bantai YB Raf, dia bantai lagi beberapa orang yang lain dengan mengatakan yang kami ni semua tak move on daripada pemilihan. Tak move on lagi akibat daripada kekalahan. Tuan-tuan pergi tengok balik
saya dedahkan pasal pemilihan ini semenjak April 2025. Okay? Saya dedahkan sampai kepada satu tahap, saya mewakili pengadu-pengadu membuat aduan-aduan tentang penipuan pemilihan PKR kepada ROS. Kepada pertubuhan pendaftar pertubuhan. Sampai ke tahap itu, how serius kita orang bawa isu penipuan yang berlaku dalam PKR semasa pemilihan. Jawapan yang terakhir yang diberikan kepada saya adalah pada masa itu Setiausaha Agung PKR meminta masa kepada ROS untuk menjawab segala tuduhan-tuduhan yang dikemukakan. Tuan-tuan, daripada tahun lepas sampai ke tahun ini, Fuziah Salih ataupun Dr. Zaliha itu tidak menjawab apa-apa tuduhan kepada ROS. Soalan saya, sebagai soalan terakhir, untuk difikirkan, kalau betul kau berada di landasan yang betul, kau berada di jalan yang benar, kenapa kau tak mampu nak jawab? Kenapa kau diam sampai sekarang? Jadi tuan-tuan, naratif dia tak move on, dia kecewa dan sebagainya, ini sebenarnya hanyalah untuk menutup kelemahan Fuziah Salih dan PKR yang gagal menjawab persoalan akibat daripada puluhan ribu duit yang dikutip daripada ahli. Jadi cukup setakat itu. Tuan-tuan fikirkan, saya akan dedahkan benda itu pada masa yang akan datang. Okey, terima kasih tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.